Assalamualaikum semua, and welcome back to my channel. Nah, ada pas sekali Fuyo sing-si. Bismillah. Merendah. So kita try ZX25R pula. Walaupun motor ni sebenarnya dah lama dah keluar, tapi aku tak pernah try lagi. Yelah, saya nak test ride aku tak ada. So Alhamdulillah diberi kesempatan untuk mencuba. Tapi dia punya duduk macam bawa aku punya Z250. Aku boleh rata flat foot. Jadi maknanya motor tak tinggi sangat lah. Sebab motor tinggi tu, sebab nampaknya macam tinggi. Lepas tu dia punya dudukan nak compare dengan ZX6 memang jauh beza lah. ZX6 dia macam tinggi sikit sini. Ini dia So kita try untuk tekan balu. Bismillah. Aku tak boleh bunyi dia ni. So kita akan mulakan test ride lepas ni. Jadi kat upshift kan, downshift tengah ada ke tak? Throttle dia macam kurang lah. Betul lah, ZX ni bunyi dia kencang tu. So kita try, tengok macam mana. Oh, clutchnya loose habis lah. Woi, bunyi dia kencang ada. Betul lah ZX ni. Bunyinya kencang habis tu. Aku tak boleh lah. Tak boleh dah bunyi. Bunyi dia betul. Patutlah kerana aku tak faham kenapa orang ketagih dengan ZX25R ni. Tapi dah try ni aku tahu tu. Dia tak pergi pun. Tapi sebab dia punya dia punya bunyi tu kau selaju tau. Adakah motor dia selaju? Sumpah tak. Tapi adakah berpuas hati? Oi, sangat puas hati tu. Dia tak laju tapi bunyi dia tu membuatkan macam dia punya bunyi tu buat macam ui sedap motor ni. Dulu aku kutuk ZX25R sini, tapi dah try ni macam best juga sebenarnya. Tapi untuk fun boleh lah. Tapi untuk long term aku rasa better ambil 600 lah. Dia sekadar bunyi je tu. Tapi puas hati tu. Bunyi dia betul kencang lah. Aku duduk sebelah memang apa laju siap.
Uh. Halo guys, ini sambungan untuk ZX25R tadi. Dia dah Tesla kena lah buat ulasan sikit. Apa aku boleh ulas lah. Sebenarnya dulu aku kutuk motor ni. Aku kutuk cover. Aku kutuk sebab motor pergi dulu, bunyi pergi dulu, motor kemudian datang. Aku kutuk itu je. Tapi yelah, 4 inline untuk 250 kan nak expect pergi laju mana. Kecuali lah kalau 400 ke 600 kan, itu lain lah, lain cerita lah. Tapi untuk 250, ya 250 limit dia setakat tu lah. Tak jauh pergi, tak pergi jauh mana lah. So pada tadi aku tarik, bagi aku dia untuk long memang sedap. Long memang sedap. Kau tunggu time 4 inline tu menjerit kan, pip, itu sedap gila. Tapi untuk orang yang suka talk macam aku kurang sikit dah. Aku kan kurang sebab tak suka motor, tapi sebab power delivery dia tu. Ya, motor 4 inline, power tinggi, torque rendah, kan nak expect macam mana. Dia ada pros and cons lah. Macam motor Toki, dia biasa kurang kat top speed. Kalau motor yang top speed, dia biasa kurang dekat top. Biasa lah. Tapi untuk aku memiliki tu mungkin tak kot. Takkan kot. Sebab ya 250 je, power macam ni lah. Aku tarik yang ni pergi lagi untuk top lah. Top pergi lah. Tapi untuk top speed memang yang ni tinggal lah. Kecuali kita flash. Flash tu je dah. Yang ni pergi lagi lah untuk top. Tapi okey lah untuk siapa yang mencintai 4 inline. Orang kata 4 inline scream. Abang ni nak U-turn ke macam ni? Yang mencintai bunyi 4 dapur tapi tak nak be full, that is the best option you can get lah. Untuk setakat ni dalam market, itu satu je jadi. Mana rumah lain lah. Tapi aku cakap sungguh lah, Aku tak minat talk lah. Tapi bunyi je aku pun tarik tadi macam wow, I'm impressive. Tak suruh ni aku terlalu tepi tau. Jadi aku macam, apa yang best sangat tarik ni. Dah tarik tadi baru aku tahu lah. Dia bila kau pulas tu macam pergi dia sedap. So aku rasa tu juga ulasan aku. So aku tak nak bagi tahu detail lah. Sebab motor pun dah lama keluar, orang lain pun dah banyak review. Just aku nak share aku punya pandangan lah pasal motor ni. Ya, so setiap orang dia ada pandangan yang berbeza. So aku rasa tu je kot. Sorry doh highlight korang. Aku tengah jam ni, nak bercakap pun tak boleh fokus. So aku rasa video aku sampai sini je. Dah tak boleh nak highlight panjang-panjang lah. Highlight panjang-panjang pun aku tak cakap benda berinformatif sangat pun. Banyak mengarut dia. So thank you guys for watching. Dan jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. And see you guys in the next video. And see you guys in the next video. Assalamualaikum. Gerak dulu.